Bayangkan anda bangun pada suatu pagi yang biasa. Di luar, bunyi bising kota yang sudah biasa menusuk telinga, kopi panas mengepul dalam cawan. Anda buka berita dan dunia tidak lagi sama. Di skrin, bukan lagi laporan politik atau ramalan ekonomi yang biasa. Di skrin, terpampang tajuk berita yang mengubah segalanya. Saintis CERN mengesahkan kewujudan akal mutlak yang mencipta alam semesta. Ini bukan gurauan, ini bukan teori, ini adalah fakta saintifik. Apa seterusnya? Apa yang akan anda rasakan pada saat itu? Gembira? Takut? Keliru? Dalam video ini, kita akan melakukan eksperimen pemikiran paling besar dalam sejarah. Kita akan bongkar apa yang akan berlaku kepada manusia jika sains dan agama bergabung menjadi satu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Saya janji selepas video ini, pandangan anda terhadap dunia tidak akan sama lagi. Sama ada anda setuju atau tidak, pasti ada sesuatu untuk anda renungkan. Jadi, nyatakan pandangan anda di ruangan komen sekarang juga. Untuk memahami skala bencana atau sebaliknya, kejayaan ini, mari kita undur seketika. Selama berabad-abad, sains dan agama wujud dalam tarian yang kompleks. Kadang-kala mereka bertentangan seperti dalam kes Galileo. Kadang-kala mereka cuba mencari titik persamaan, mengatakan bahawa sains menjawab soalan bagaimana, manakala agama menjawab soalan mengapa. Bagi berbilion manusia, kepercayaan adalah pilihan peribadi, hal hati nurani dan tradisi. Manakala bagi berjuta-juta yang lain, termasuk ateis dan agnostik, ketiadaan bukti adalah tunjang utama pandangan dunia mereka. Seluruh tamadun kita, undang-undang kita, moral kita, seni kita, semuanya terbina di atas keseimbangan rapuh antara kepercayaan dan ketidakpercayaan ini. Dan kini, dalam sekelip mata, keseimbangan ini runtuh. Bukti kewujudan Tuhan, ini bukan sekadar penemuan baru. Ini adalah peristiwa yang menghapus ribuan tahun sejarah manusia, falsafah dan perdebatan. Adalah pengakhiran era lama dan permulaan sesuatu yang sama sekali tidak diketahui sudah terjadi. Ini agaknya reaksi awal dunia akan letusan informasi global. Media sosial akan lumpuh akibat bebanan yang melampau. Ramai akan tumpah ruah ke jalanan. Menyanyi dan berpelukan, menganggapnya sebagai perbuatan kuno. Seperti itu, ada pula yang panik membeli segala bekalan, menjangkakan hari kiamat. Saluran TV di dunia akan menyiarkan liputan langsung, menampilkan ahli fizik, ahli teologi, ahli falsafah dan ahli politik yang cuba menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Selama beberapa hari pertama, malah mungkin berminggu-minggu, dunia akan lumpuh. Ekonomi akan terhenti sepenuhnya. Tiada siapa yang akan tahu apa yang perlu dilakukan seterusnya. Ini adalah kejutan mutlak, satu anjakan paradigma bagi 8 bilion manusia pada masa yang sama. Sebagai gambaran jelas, bayangkan montaj rakaman dataran Times Square yang penuh sesak dengan orang ramai terpaku di hadapan skrin Vatikan di mana Paus sedang mempersiapkan ucapan kecemasan dan sebuah makmal sains di mana para saintis yang kebingungan menunjuk ke arah graf dengan isyarat anomali. Persoalan utamanya sekarang, apa sebenarnya yang telah mereka buktikan? Apakah bentuk bukti yang mungkin? Ini sama pentingnya dengan penemuan itu sendiri. Mungkinkah ahli astrofizik menemui kod yang sangat rumit dalam sinaran latar belakang kosmik yang berfungsi sebagai tanda tangan pencipta? Atau mungkinkah dalam fizik kuantum telah ditemui sebuah persamaan yang menghuraikan tindakan penciptaan dan menunjukkan kepada sumber yang berakal? Bagaimana pula jika ini adalah isyarat dari alam semesta lain, satu pesanan langsung?
Bentuk bukti itu akan menentukan segala-galanya. Satu hal adalah untuk menemukan pengesahan kewujudan kecerdasan primordial yang abstrak, seorang arkitek kosmik yang impersonal. Dan hal yang sama sekali berbeza adalah untuk menerima pesanan langsung yang bermula dengan kata-kata, "Salam sejahtera anak-anakku." Ini akan menentukan sama ada kita akan memasuki era pencerahan atau era kawalan mutlak. Mari kita bincangkan pula tentang mereka yang akan merasakan berita ini sebagai tragedi peribadi mereka. Bagaimana pula dengan ateism? Selama berabad-abad, golongan ateis telah membina pendirian mereka berasaskan rasionalisme dan ketiadaan bukti kukuh. Kini, hujah utama mereka telah musnah. Adakah ateisme akan serta-merta menjadi tidak rasional? Adakah ketidakpercayaan akan disamakan dengan menafikan hakikat bumi itu bulat? Kemungkinan besar bentuk skeptisisme baharu akan timbul. Mungkin mereka akan berkata, ya, pencipta memang ada, tetapi itu tidak bermakna dia maha baik. Atau, ini bukan Tuhan. Sebaliknya hanyalah tamadun yang lebih maju yang kita salah anggap sebagai dewa. Namun, ateisme klasik ala Richard Dawkins kemungkinan besar akan menemui penghujungnya. Ini pasti akan menjadi tamparan psikologi yang dahsyat bagi jutaan manusia yang pandangan dunia mereka bakal musnah berkecai. Satu mitos yang perlu kita bongkar di sini ialah bahawa semua ateis akan serta-merta beriman. Tidak, kemungkinan besar mereka akan menjadi pengkritik utama dan pembangkang kepada tatanan baharu ini. Bagaimana pula dengan agama-agama dunia? Pada pandangan pertama, ini seharusnya menjadi hari kejayaan teragung bagi mereka. Umat Kristian, Muslim dan Yahudi, kesemua mereka pasti akan berseru, "Tidakkah kami sudah katakan?" Namun, kegembiraan itu tidak akan bertahan lama kerana serta-merta satu persoalan genting akan timbul. Tuhan, siapakah sebenarnya yang telah dibuktikan? Jika penemuan saintifik itu menunjuk kepada pencipta yang selaras, contohnya dengan ajaran Kristian, apa pula yang akan dilakukan oleh 1,5 bilion umat Islam? Atau jika berlaku sebaliknya, detik ini berpotensi besar untuk bukan menjadi titik penyatuan, sebaliknya pencetus kepada konflik agama paling berdarah dalam sejarah manusia. Setiap aliran kepercayaan pula akan cuba mengambil alih penemuan saintifik tersebut, berhujah bahawa kitab suci merekalah yang paling tepat menggambarkan realiti baharu ini. Maka daripada terbinanya persaudaraan sejagat, kita berisiko berhadapan dengan konflik teologi global yang dahsyat. Mari kita bayangkan pula nasib agama-agama yang katakanlah tersilap. Bagaimana jika Tuhan yang terbukti wujud itu ternyata sesuatu yang tidak pernah digambarkan oleh mana-mana kepercayaan sedia ada? Contohnya, jika data menunjukkan bahawa alam semesta ini adalah simulasi dan Tuhan adalah seorang pengatur cara, atau jika pencipta sebenarnya ramai seperti dalam kepercayaan politeistik. Bagi semua agama samawi yang berpegang kepada konsep ketuhanan tunggal, monoteism, ini pasti akan menjadi malapetaka. Kitab-kitab suci mereka serta-merta akan bertukar daripada wahyu ilahi kepada hampir tepat, tetapi tidak sepenuhnya. Situasi ini akan mengakibatkan penghijrahan besar-besaran penganut dan keruntuhan institusi-institusi agama yang selama berabad-abad telah memegang kuasa dan pengaruh yang sangat besar. Mereka akan berdepan dengan pilihan sama ada melakukan pembaharuan dan penyesuaian yang pantas atau lenyap sepenuhnya. Mari kita lihat pada sains itu sendiri. Adakah ini akan menjadi penghujungnya? Lagipun, sains sentiasa menyelidiki dunia material, tetapi kini ia menceroboh ke dalam bidang metafizik. Ramai saintis
mungkin enggan mengakui hasil penemuan tersebut dengan menyatakan ia adalah satu kesilapan besar atau penipuan. Namun, jika bukti-bukti yang ada tidak dapat disangkal, sains pasti perlu berubah. Kemungkinan besar kita akan menyaksikan kemunculan disiplin ilmu baharu. Sebagai contoh, teologi eksperimen yang akan cuba mengkaji sifat-sifat Tuhan, hukum-hukumnya dan niatnya menggunakan peralatan, atau kejuruteraan ilahi yang akan cuba mewujudkan hubungan. Ini boleh membawa kepada lonjakan pengetahuan yang terbesar. Namun, ada bahaya lain. Sains mungkin menjadi hamba kepada agama baharu yang berasaskan sains dan hilang objektiviti serta pemikiran kritikalnya. Implikasinya terhadap politik global akan sangat besar dan mendasar. Jika Tuhan itu wujud, kehendaknya akan menjadi undang-undang tertinggi. Negara-negara sekular yang berlandaskan kuasa rakyat mungkin akan kehilangan legitimasi mereka. Bayangkan kemunculan rejim politik baharu, teokrasi, namun bukan yang berlandaskan teks-teks kuno. Sebaliknya, berdasarkan analisis langsung data ilahi. Siapa yang akan mentafsirkan data ini? Kasta baharu pada diri saintis, kecerdasan buatan. Sesiapa yang menguasai tafsiran ini akan memiliki kuasa mutlak ke atas dunia. Ini boleh membawa kepada pembentukan negara teokratik global atau yang lebih berkemungkinan kepada perang dunia baharu untuk merebut hak berbicara atas nama Tuhan. Mana pula dengan wang? Mana pula dengan perubahan ekonomi global? Di satu pihak, kemungkinan berlaku keruntuhan jika kewujudan kehidupan abadi dan syurga terbukti. Apa lagi mengumpul kekayaan di dunia ini? Nilai harta benda material boleh menjunam. Orang ramai mungkin beramai-ramai meninggalkan pekerjaan, mendedikasikan diri kepada amalan spiritual demi mendapatkan tempat yang lebih baik di akhirat. Di pihak lain, satu pasaran baharu yang sama sekali berbeza mungkin akan timbul. Bayangkan syarikat-syarikat yang menjual jaminan penyelamatan atau pengoptimuman jiwa. Polisi insurans untuk mengelakkan dari neraka pula akan muncul. Ekonomi tidak akan lenyap, ia cuma akan menjadi metafizik. Ilustrasi, carta kejatuhan indeks Dow Jones kepada sifar dan di sebelahnya iklan Godcoin, laburlah untuk keabadian anda. Mari kita gunakan imajinasi kita sepenuhnya sekarang. Bagaimana jika Tuhan yang kita temui itu sama sekali tidak seperti yang kita sangkakan? Bagaimana jika dia bukan seorang bapa yang penyayang tetapi seorang pembuat jam yang dingin dan tidak peduli, yang hanya menghidupkan mekanisme alam semesta lalu melupakannya? Atau lebih teruk lagi, seorang demiurge yang jahat dan kejam seperti dalam ajaran Gnostik yang menganggap kita tidak lebih daripada sekadar mainan atau sumber tenaga. Bayangkan kengerian yang akan melanda umat manusia jika mereka menerima bukti saintifik bahawa mereka hidup dalam penjara kosmik yang dicipta oleh seorang tiran gila. Penemuan ini tidak akan membawa kepada ketenangan, sebaliknya kepada keputusasaan sejagat. Budaya kita yang diasaskan atas pencarian kebaikan dan keadilan akan menjadi tidak bermakna. Ini akan menjadi senario yang paling gelap dan menakutkan daripada semua kemungkinan. Bagaimana pemahaman kita tentang moraliti dan undang-undang akan berubah? Apabila kehendak Tuhan diketahui, perintahnya tidak lagi sekadar pilihan moral, tetapi menjadi undang-undang fizikal, setanding graviti. Kanun jenayah di seluruh dunia boleh ditulis semula berdasarkan arahan ilahi. Namun, ada satu perangkap di sini. Bagaimana jika arahan tersebut ternyata kejam mengikut piawaian manusia?
Bagaimana jika Tuhan menuntut pengorbanan atau ketaatan mutlak? Masyarakat pasti akan berpecah. Setengah pihak akan menuntut ketaatan buta kepada kehendak pencipta, tidak kira betapa dahsyatnya perintah itu. Yang lain pula akan memberontak terhadap tiran langit, mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah pilihan muktamad antara kebebasan dan ketaatan. Salah satu persoalan abadi yang sentiasa menghantui umat manusia adalah apakah tujuan sebenar kehidupan? Dengan bukti kewujudan Tuhan, kita seolah-olah menemui jawapannya. Maknanya terletak pada usaha untuk melaksanakan kehendak pencipta dan meraih kehidupan yang lebih baik di alam abadi. Ini tentu dapat membawa kelegaan yang luar biasa kepada jutaan manusia yang sedang bergelut dengan kekosongan makna hidup. Namun, bukankah ini akan menghilangkan sesuatu yang penting daripada kita? Kehidupan kita bernilai justru kerana ia bersifat sementara dan makna itu kita bina sendiri. Jika makna kehidupan diberikan dari luar, adakah kita tidak akan bertukar menjadi sekadar pelaksana dalam sebuah drama yang telah ditulis untuk kita? Mengetahui destinasi terakhir akan merendahkan nilai perjalanan itu sendiri. Manusia mungkin akan berhenti berkarya, meroka dan mencintai semata-mata kerana prosesnya, melakukan segalanya hanya demi markah dalam peperiksaan akhir. Ahli teologi telah bergelut dengan masalah kejahatan selama berabad-abad. Jika Tuhan itu maha berkuasa dan maha baik, mengapa wujudnya begitu banyak penderitaan, penyakit dan ketidakadilan di dunia ini? Dengan bukti saintifik tentang kewujudan Tuhan, persoalan ini akan berubah daripada bersifat falsafah kepada persoalan yang mendesak dan sangat praktikal. Kita akan tahu bahawa pencipta itu wujud dan menyaksikan ketidakaktifannya yang seolah-olah jelas di sekeliling kita. Ini boleh membawa kepada dua kesimpulan. Sama ada Tuhan itu tidak maha baik dan dia tidak ambil kisah akan penderitaan kita, atau penderitaan itu adalah sebahagian daripada rancangannya sejenis ujian. Dua-dua kesimpulan ini adalah mengerikan. Yang pertama bermakna kita bersendirian dalam menanggung kesakitan kita. Yang kedua pula bermakna kesakitan kita telah dirancang oleh suatu kuasa. Berdamai dengan hakikat ini akan menjadi amat sukar. Kekosongan kuasa dan maklumat, penyamar akan serta-merta muncul. Apabila sahaja fakta kewujudan Tuhan terbukti, beribu-ribu nabi, Mesiah dan guru baharu akan mula menampakkan diri di seluruh dunia. Setiap daripada mereka akan mendakwa bahawa dialah yang mempunyai saluran terus dengan pencipta dan mengetahui kehendaknya yang sebenar. Ribuan ajaran sesat baharu akan timbul daripada yang kelihatan tidak berbahaya sehingga yang benar-benar merosakkan. Orang ramai yang berada dalam kejutan dan kebingungan akan menjadi sasaran mudah para manipulator ini. Satu era penipuan rohani yang dahsyat akan bermula. Membezakan antara nabi yang benar dengan penipu akan menjadi hampir mustahil, lantas membawa kepada kekacauan dan perpecahan yang lebih parah dalam masyarakat. Bagaimana penemuan sebegini akan mengubah lanskap seni dan budaya? Di satu pihak, kita mungkin akan menyaksikan era Renaissance baharu. Para pelukis, pemuzik dan penulis yang diinspirasikan oleh penemuan terhebat dalam sejarah akan mula menciptakan karya agung bertemakan keagamaan. Katedral akan menjadi semakin megah dan menakjubkan, muzik pula akan kedengaran semakin syahdu dan menusuk kalbu. Namun, kesan sebaliknya juga mungkin berlaku. Jika ternyata bahawa Tuhan itu tidak peduli atau kejam, ini boleh melahirkan seni yang paling gelap dan nihilistik. Lukisan yang penuh keputusasaan
muzik yang meluahkan kengerian alam semesta. Budaya akan menjadi cermin yang memantulkan realiti baharu yang menakutkan. Atau mungkin kreativiti akan mati sama sekali. Kerana untuk apa lagi kita perlu menciptakan sesuatu jika ciptaan tertinggi sudah pun diwahyukan kepada dunia? Mari kita beralih dari skala global kepada perspektif peribadi. Bagaimana penemuan ini akan memberi impak kepada psikologi setiap individu? Bagi ramai, ini akan menjadi sumber kelegaan yang amat besar. Ketakutan akan kematian mungkin akan lenyap. Orang yang kehilangan orang tersayang akan mendapat harapan untuk bertemu semula. Ini boleh menyebabkan penurunan tahap kebimbangan dan kemurungan secara global. Bagi yang lain, ini akan mencetuskan krisis eksistensial yang paling mendalam. Kesedaran bahawa anda sentiasa diperhatikan, setiap langkah anda dinilai, boleh menjadi tidak tertanggung. Kehilangan kebebasan berkehendak, perasaan diri seperti boneka, semua ini boleh menghancurkan psikologi yang paling tabah sekalipun. Kita mungkin akan menyaksikan generasi yang paling bahagia dan paling tidak bahagia dalam sejarah. Bagaimana agaknya kehidupan harian anda akan berubah? Adakah hari Isnin anda akan kekal sama? Adakah anda masih akan terjebak dalam kesesakan lalu lintas dalam perjalanan ke tempat kerja? Dan mengapa perlu jika pekerjaan tidak lagi membawa erti yang sama seperti dahulu? Bagaimana anda akan mendidik anak-anak anda? Adakah anda akan mengajar mereka ilmu sains atau hanya ajaran baharu yang kononnya terbukti secara saintifik? Adakah hubungan anda dengan orang tersayang akan berubah? Perbincangan hangat tentang politik di meja makan mungkin akan berganti dengan perdebatan mengenai tafsiran yang betul tentang kehendak pencipta. Seharian yang paling ringkas dan asas seperti memilih makanan, pakaian atau hiburan, semuanya mungkin akan dilihat semula melalui lensa ilmu, pengetahuan baharu. Perjalanan ke kedai runcit sekalipun boleh bertukar menjadi misi moral yang kompleks. Hidup akan menjadi sama ada lebih mudah dan jelas, atau sebaliknya menjadi teramat rumit dan sukar ditanggung. Mari kita bayangkan satu lagi senario yang sungguh menakutkan. Kita telah membuktikan bahawa Tuhan itu wujud. Kita tahu dia ada. Namun, dia membisu. Kita menghantar isyarat. Kita berdoa. Kita melakukan pelbagai eksperimen, tetapi yang kita terima hanyalah kesunyian. Ini mungkin lebih menakutkan daripada menyedari kewujudan Tuhan yang zalim. Bayangkan penderitaan hebat umat manusia yang mengetahui bapa mereka wujud, namun atas sebab tertentu, dia telah meninggalkan mereka. Mengapa dia membisu? Adakah kita telah mengecewakannya? Adakah dia sedang menantikan sesuatu daripada kita? Keadaan ini akan mencetuskan spekulasi dan paranoia yang tiada kesudahan. Kesunyian ilahi ini akan terasa memekakkan. Kita akan menjadi seperti anak-anak kecil yang terkurung dalam bilik gelap, mengetahui ibu bapa mereka berada di luar pintu. Namun mereka tidak masuk dan tidak pula menyahut panggilan. Bagaimana pula dengan kemajuan sains dan teknologi? Di sini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama ialah kemandekan. Apabila manusia sudah menemui jawapan kepada persoalan-persoalan besar dalam hidup, kita mungkin akan hilang dorongan untuk terus maju. Buat apa menjelajah angkasa jika syurga sudah menanti kita selepas mati? Mengapa perlu mencari penawar kepada penuhan jika kehidupan abadi sudah terjamin? Kita boleh menjadi sebuah tamadun yang hanya beribadah dan menanti arahan tanpa lagi berusaha meneroka dunia dengan sendiri. Jalan kedua pula adalah sebaliknya. Satu lonjakan luar biasa yang belum pernah disaksikan.
Apabila kita memahami hukum hakam yang digunakan oleh pencipta untuk membentuk alam semesta, kita mungkin dapat belajar mengawalnya. Malah, kita mungkin akan belajar mencipta alam semesta kita sendiri. Kemajuan sama ada akan terhenti buat selama-lamanya atau melonjak ke tahap yang maha agung, seolah-olah mencapai peringkat ketuhanan. Jadi, bagaimana pula dengan makhluk asing? Penemuan kita sudah tentu akan memberi kesan kepada program SETI dan pencarian kehidupan luar bumi. Jika kita menemui makhluk berakal, persoalan teologi baru akan timbul. Adakah mereka juga anak-anak Tuhan yang sama? Adakah mereka memiliki nabi dan kitab suci mereka sendiri? Atau adakah mereka sama sekali tidak dicipta mengikut rupa dan citranya? Ini boleh membawa kepada idea umat pilihan bagi manusia dan rasisme kosmik. Atau sebaliknya, kita akan memahami bahawa Tuhan adalah pencipta pelbagai dunia dan agama kita hanyalah salah satu daripada banyak versi tempatan kebenaran universal. Hubungan pertama dengan makhluk asing akan beralih dari sekadar fiksyen sains menjadi perdebatan teologi berskala galaksi dan akhir sekali, persoalan paling utama, paling menyayat hati, kehendak bebas. Jika Tuhan itu wujud dan dia mempunyai rancangan untuk seluruh alam semesta, adakah kita sebenarnya mempunyai kebebasan untuk memilih? Atau adakah kita hanyalah pelakon yang melakonkan watak-watak yang telah dituliskan? Sekiranya terbukti bahawa setiap tindakan kita telah ditentukan, ini akan meruntuhkan asas tamadun kita. Konsep kesalahan, tanggungjawab dan keadilan tidak lagi akan mempunyai sebarang erti. Bagaimana kita boleh menghukum seseorang kerana membunuh jika dia telah diprogramkan untuk melakukannya? Seluruh sistem perundangan dan etika kita akan runtuh. Manusia tidak lagi akan menjadi penentu nasibnya sendiri. Dan mungkin ini adalah harga paling mahal yang perlu kita bayar demi mengetahui kebenaran. Baiklah, apa yang dapat kita simpulkan dari semua ini? Seperti yang anda lihat, bukti saintifik tentang kewujudan Tuhan bukanlah penamat kepada semua persoalan. Sebaliknya, ia adalah permulaan kepada persoalan-persoalan baru yang tidak berkesudahan, malah lebih rumit dan menakutkan. Daripada sebuah dunia yang jelas dan teratur, kita berisiko terjerumus ke dalam dunia yang penuh huru-hara, peperangan dan kawalan mutlak. Penemuan sebegini tidak akan membawa ketenangan, malah ia akan menjadi ujian terbesar bagi seluruh umat manusia. Ia akan memaksa kita untuk mentakrifkan semula apa itu manusia, apa itu kebaikan, dan adakah kita benar-benar mempunyai kehendak bebas. Mungkin keindahan sebenar dunia kita terletak pada keseimbangan rapuh antara ilmu dan kepercayaan ini. Dalam keupayaan kita memilih jalan hidup sendiri, tanpa sebarang jawapan muktamad. Terima kasih kerana sudi mengikuti eksperimen minda ini bersama saya. Jika video ini membuat anda berfikir, jangan lupa untuk tekan butang like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas topik-topik mendalam yang baru. Dan kini, soalan utama untuk anda. Sila tulis di ruangan komen. Bagaimana pula anda secara peribadi akan bertindak balas terhadap berita sebegini? Apakah perkara pertama yang akan berubah dalam hidup anda